Ada Nana-sang, Mirza-sang, Mawadah-sang, Kur, dan Faris Hayes. Konnichiwa minasan, konnichiwa. Iema-san, konnichiwa. Semua sihat Cuba bagi reaction sikit. Bagi party sikit. Party. Happy-happy lah sikit guys. Ahad. Happy sekarang sebelum Isnin. Happy sekarang sebelum bersedih. Besok hari kerja. Ada kerja ke besok hari? Minasan, nanka shigoto suru. Asa shigoto shimasu? Korang kerja ke besok? Ya, sensei. Siapa kerja besok? Cuba bagi emoji sedih sikit. Tak dapat klik for some reason. Nak datang kerja besok Bukan kerja lah, mungkin ada yang sekolah kot kan. Ada yang terkejut sini Okay. So hari ni berita yang kita nak baca adalah mengenai gempa bumi dengan tsunami, which is benda yang agak common lah dekat Jepun. By the way, kalau tengok muka saya macam lain sikit kan, saya tengah demam sebenarnya sekarang ni. Masih lagi, cuma dah kurang sikit lah. Alhamdulillah beransur-ansur pulih. So macam saya bagi tahu hari tu, masuk bulan 5 kita Kaya Kocek akan go full time. Saya akan go full time. So siapa yang nak ambil kelas 1-to-1, kita banyak free sekarang ni weekday siang lah. Weekday siang saya tahu ramai yang bekerja. Tapi kalau korang ada masa weekday siang dan korang nak belajar, tak ada masalah lah. Kalau nak book dengan saya, korang boleh DM saya kemudian. Yang tengok dekat TikTok pun, kalau korang berminat untuk join kelas bahasa Jepun, korang boleh klik link dekat bio Sensei. Boleh terus contact Sensei dekat situ lah. Okay, so anyways, kita nak baca cerita hari ni. So tajuk dia adalah, kalau saya baca cerita berita, dia akan a bit susah sikit bahasa Jepun. So saya harap korang boleh tangkap lah Tangkap as much as you can. Kalau ada tempat tak boleh tangkap, tak apa. Okay, jom kita baca sama-sama. Jishin ya tsunami no shinpai ga aru basho ni iku baai wa junbi ga hitsuyo. Okay, so ini tajuk berita yang kita akan baca hari ini, iaitu Jishin ya tsunami no shinpai ga aru basho ni iku baai wa junbi ga hitsuyo. So ada beberapa perkara kita kena baca kat sini. So Jishin maksud dia gempa bumi So Jishin ada dua maksud. Satu is confidence, satu lagi gempa bumi dalam berita ni gempa bumi. So macam mana saya tahu? Sebab kanji satu. Lepas tu dia kata Jishin dan tsunami. So takkanlah self confidence dan tsunami. Pelik lah tu. Dia tak ngam dengan konteks Okay, sama lagi. So dia kata Jishin ya tsunami no shinpai ga aru basho ni iku baai wa junbi ga hitsuyo. Berita ni pasal persiapan untuk pergi ke tempat-tempat apabila ada tsunami dengan gempa bumi. Bila nak pergi ke tempat-tempat apa kita panggil tu Hinang bahasa Inggeris, evacuation. Apa evacuation dalam bahasa Melayu? Ada tak orang tahu? Apa evacuation dalam bahasa Melayu? Bukan melarikan diri, apatah? Tempat kecemasan, apa apa bahasa Melayu dia? Kalau banjir apatah kita panggil? Ada perkataan dia, saya lupa. Ada siapa-siapa boleh cakap? Ada nama saya lupa. Okay. Dia kata Jishin ya tsunami no shinpai ga aru basho ni iku baai wa junbi ga hitsuyo. Dia kata apabila dalam keadaan kita nak pergi ke tempat-tempat. So basho is tempat yang ada kekhawatiran. Shinpai itu risau, kekhawatiran akan adanya tsunami dan gempa bumi. Junbi ga hitsuyo. Kita perlu buat persediaan. So ada beberapa perkara
ada beberapa perkataan yang kita selalu pakai sini. Yang pertama is shimpai. So shimpai maksud dia risau Mungkin pernah dengar somewhere dekat anime ke apa dan sebagainya, mungkin korang pernah dengar. Shimpai maksudnya risau, to be worried. Kepada mereka yang baru saja follow daripada TikTok, kita akan buat benda ni setiap hari bermula 2 minggu depan. Mula bulan Mei nanti kita akan buat sesi macam ni setiap hari jam 12 ke pukul 1. So kalau korang tak nak terketinggalan, korang boleh tekan follow. Inilah maksudnya korang belajar bahasa Jepun secara percuma. Okay. Kita ada kelas berbayar juga, tapi kelas percuma pun boleh join juga, tak ada masalah Okay, jangan lupa follow. Okay, so dia kata basho maksudnya tempat. So shimpai maksudnya risau Iku bai wa. Okay, bai ni maksudnya dalam keadaan, in the condition of. Kejap saya nak bersin. So bai tu maksudnya dalam keadaan, in condition kita nak pergi ke tempat-tempat itu. So bai ni dia eja ba a i dalam hiragana dia. Tapi dalam bahasa Jepun dia ada dua cara sebut. Satu is bai, satu lagi is bawai. For some reason, saya rasa ada sejarah. Ada orang Jepun sebut ba-a-i ni sebagai bawai. For no reason. Bukan for no reason, adalah reason dia. So, kalau saya kata Jishi ya tsunami no shinpai ga aru basho ni iku bawai wa junbi ga hitsuyo pun tak ada masalah. Bawai pun boleh, bai pun boleh, tak ada masalah. So, junbi maksudnya persediaan. Junbi contoh kalau kita nak pergi haji, kita kena bersiap, junbi. Junbi punya kanji ni is actually jun ni senang lah, tapi saya tak nak ajar kanji. Sorry, kita skip. So junbi ga hitsuyo, perlukan persediaan. Okay. So kita baca isi dia. Okay, kita baca sama-sama. Tohoku Chiho. Panjang sikit Tohoku Chiho no Higashi no umi de 20日大きい地震がありました。Okay, siapa yang baru sahaja belajar hiragana, ini maksudnya untuk korang berlatih hiragana korang So dia kata Tohoku Chiho no higashi no umi de 20日大きい地震がありました。Dia kata pada 20 hari bulan di yang ni susah sikit. Tohoku Chiho ni maksudnya kawasan. Tohoku ni maksudnya northeast. Di sebelah northeast which is dalam bahasa Melayu kita sebut timur laut. Di sebelah timur laut punya region, di laut timur. Dia ada sebutan dekat sini. Dia ada tempat dia. So dekat belah northeast Jepun, di laut bahagian timur. Dia ada laut bahagian utara juga. Bahagian barat juga. Di laut timur, kawasan timur laut, pada 20 hari bulan, Oki Jishin ga arimashita, iaitu ada gempa bumi yang sangat besar. Actually ada benda menarik saya nak kongsi kan. Saya kerja call orang Jepun tau. Kita call orang Jepun untuk membantu dia orang pada akaun. Saya kerja, saya tak boleh bagi tahu syarikat mana. Tapi saya handle call orang Jepun dan bercakap dengan dia orang, selesaikan masalah. Saya tengah call ni, tiba-tiba kata, dia kata gempa bumi tempat aku. Dia cakap macam tu. Lepas dia kata, okey sama, okey tak? Encik okey ke? Saya kata macam tu, gempa bumi. Kata besar gila gempa bumi tu, mesti keluar news nanti. Betul-betul keluar news. Harap dia tak apa-apa lah. Gempa bumi is something quite normal, quite common dekat Jepun. Tapi gempa bumi yang sampai orang Jepun panik, usually tu gempa bumi yang teruk. Sebab gempa bumi terlalu normal dekat Jepun. Orang Jepun rasa macam, gempa bumi gegar sikit tak apa kot. Tapi bila dia gegar lama and kuat, orang Jepun macam, macam lain je ni. Macam kalau orang Jepun pun panik, siapa yang tinggal dekat Jepun pun akan start panik. Saya pernah tak gempa bumi dulu? Pernah je dekat Kagawa, saya rasa 2-3 kali. Korang imagine yang ini koridor. Korang imagine koridor lurus tu kan.
Macam ni koridor tu. Macam ular. Nampak tau, kita berdiri dari hujung koridor ke nampak hujung koridor kan dia lurus macam ni kan. Dia macam ni. Tapi memang bangunan dia orang design untuk tahan gempa bumi lah. So dia akan goyang sekali dengan bumi. Kalau dia tak goyang, dia akan break. By the way, Aiman-san, hatmi arigatou gozaimasu. Thank you. Thank you for the hatmi. Arigatou gozaimasu. Okay, kita sambung balik. So dia kata, Oki jishin ga arimashita pada 20 hari bulan di sebelah laut timur, kawasan timur laut punya laut timur. Okay. Mari kita baca. Aomori ken to Iwate ken, Miyagi ken nado de tsuyoku yurete tsunami mo kimashita. So dia kata, Aomori ken to Iwate ken, Miyagi ken nado de tsuyoku yurete tsunami mo kimashita. Okay guys, apa maksud ken ni? Aomori ken, Iwate ken, Miyagi ken. Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi tahu saya? Sebab kita banyak kali baca news, korang mesti dah tahu dah. At this point mesti tahu dah. Apa maksud ken ni? Ada tak siapa-siapa tahu? Apa maksud ken dekat dalam news ni? Saya kadang-kadang baca news ni memanglah kita sahala, tapi saya just nak tengok lah kalau ada input daripada korang kan. Siapa tahu? Ada tak siapa-siapa tahu? Apa ken kat situ? Wilayah kurang tepat. Prefecture tepat, Nana-san. Prefecture tepat, negeri. Apa beza negeri state dengan wilayah? Saya pun tak sure apa beza dia, tapi nama-nama dia lain. I think secara undang-undangnya lain kot. So ken dekat hujung ni maksud dia negeri dekat Jepun. Okay, so dia kata Aomori ken to Iwate ken, Miyagi ken nado de tsuyoku yurete. So yure dekat sini, yure ni maksudnya gegar. Yuremas. Dia datang dari perkataan yuremas. Okay, so yuremas maksudnya vibrate, shake. Dia kata tsunami mo kimashita. Tsunami pun datang juga. So usually it's quite common lah kalau ada gempa bumi akan ada tsunami juga. Tapi disebabkan Jepun terlalu kerap berlakunya tsunami dan gempa bumi, jadi orang Jepun dah terlalu biasa dengan benda tu. Diorang dah macam, oh okay, benda ni dah jadi lagi. So tsunami datang ni diorang dah bersiap dah. Kita orang Malaysia, kita suka apa kata orang tu, leka. Bila dia datang nanti baru fikir. Selalunya apa? Banjir. Kita selalu banjir kan. Macam kurang persiapan lah kalau nak tu. Anyways, kepada yang baru datang, sila follow sebab kita akan buat live macam ni almost setiap hari 12 ke pukul 1. Kepada yang nak belajar bahasa Jepun secara percuma, inilah masa korang untuk belajar. So tak ada lagi alasan, saya tak ada duit, tak boleh nak belajar. Inilah masanya korang nak belajar. Especially kalau korang dah pandai hiragana, please start belajar. Kalau korang tak belajar, korang punya talent hiragana tu sia-sia. Dia tak berguna dah. So please jangan sia-siakan korang punya hiragana, start belajar sekarang. Okay, kita sambung balik. So dia kata, Jishin no ato, Kishouchou wa Hokkaido kara Chiba ken no市や町などに後発地震注意情報を出しました。後発地震注意情報. Yang ni saya kena explain sikit. Dia tulis dengan logo ni. So macam saya selalu bagi tahu dalam live saya, yang ini maksudnya ini quote.
yang korang tengok dua ni. Kenapa orang Jepun tak pakai ni? Takut mistake dengan tank-tank. Yang dua titik kecil tu. Takut confuse dengan tu. Jadi orang Jepun pakai a different icon untuk diorang punya tank-tank tu. Okay. So, saya baca sikit. Jishin no ato, Kishouchou wa Hokkaido kara Chiba ken no Shiya machi nado ni kouhatsu jishin chui jouhou o dashimashita. So, dia kata selepas kejadian gempa bumi tu. Atau dekat sini maksudnya selepas. Kalau sebelum kita sebut mai. Jishin no mae sebelum gempa bumi. Jishin no ato selepas gempa bumi. Ingat benda ni banyak guna dalam bahasa Jepun. So, oboete kudasai. Okay. Kishouchou ni nama spesifik iaitu Jabatan Meteorologi dekat Jepun. Hokkaido kara Chiba ken no Shiya machi nado ni kepada Hokkaido dan daripada Hokkaido. Hokkaido kara Chiba ken no Shiya machi nado ni daripada Hokkaido kepada bandar-bandar yang berada di negeri Chiba kouhatsu jishin chui jouhou. Maksudnya bahasa Melayunya macam mana nak sebut? Taik gempa bumi, after effect of gempa bumi punya chui jouhou. Maksudnya maklumat cui warning, amaran. Maklumat amaran gempa bumi, after effect gempa bumi dashimashita. Diorang keluarkan maklumat amaran mengenai bekas after effect gempa bumi akan datang. So, kalau korang tak tahu, ni saya nak explain lah sebab kita tak pernah kena gempa bumi. Bukanlah tak pernah kena gempa bumi langsung, tapi kita tak pernah lagi experience gempa bumi. Most of us tak pernah experience gempa bumi. So, na'udzubillah min dzalik, harapnya diselamatkan. Gempa bumi, dia ada dua wave. Dia akan gegar sekali, and then dia akan ada after effect. Dia akan ada satu, and then dia akan ada second wave. Second wave ni usually lagi teruk daripada first wave. First wave dia akan gegar sikit, second wave dia akan lagi gegar, and then dia akan habis. Saya pernah sekali tau, dekat asrama kan, tiba-tiba phone saya berbunyi, kata amaran gempa bumi. Mana saya tak takut. Dia kata, amaran gempa bumi second wave. Berbunyi telefon saya, bunyi tut macam tu tau. Terkejut saya, terus saya lari pergi bilik warden. Saya ketuk pintu warden. Lepas tu warden tu masuk kan, muka dia heran. Kenapa Saya kata, dia bergegar ni tak ada masalah ke saya? Okey ke? Saya siap dapat message lagi. You know yang lawaknya, semua yang pergi bilik warden, semua budak luar negara. Termasuk yang Malaysia, Laos dengan Mongol. Kita orang 3 je keluar. Lepas tu warden tu cakap, kenapa? Dia kata, okey tu, tak ada masalah, jangan risau. Student lain, orang Jepun lain semua buat duk. So, orang Jepun tersangat biasa lah dengan gempa bumi. Tapi kalau gempa bumi tu kuat sikit, dia akan takut lah. 1週間ぐらい大きい地震に気をつけるように言っています。それが1週間ぐらい大きい地震に気をつけるように言っています。So, dia kata dalam 1 minggu, lebih kurang 1 minggu, mereka berkata sila berhati-hati dengan gempa bumi yang besar. Yang ini berada di kawasan belah atas Jepun lah. Tokyo kat bawah ni atas sikit. Aomori, Chiba yang banyak kena sekarang. Lepas tu dia kata lagi, この情報が出ている場所に行く予定がある場合、どうしたらいいか、専門家に聞きました。Okay, saya baca laju sikit. この情報が出ている場所に行く予定がある場合、どうしたらいいか専門家に聞きました。
So, dia kata, kono joho ga deteiru basho. Tempat-tempat yang keluarnya information ini, maklumat ini, kalau korang ada, so by ni in the condition, dalam keadaan, kalau korang ada plan, yote tu plan, nak pergi ke tempat-tempat yang keluarnya maklumat ini, dostarai ka, apa nak buat? Semonka ni kikimashita. Kami telah bertanya kepada semonka. So semonka, setiap kali kita baca je news, mesti ada perkataan semonka ni. So jangan lupa So semonka maksudnya expert. Okay, sambung. Semonka wa yote o yameru hitsuyo wa arimasen ga. Laju sikit, sorry. Saya nak habiskan ni. Oh, sikit lagi. Okay. 予定をやめる必要はありませんが、準備が大切だと言っています。専門家は予定をやめる必要はありませんが、準備が大切だと言っています。So, expert kata, 予定をやめる必要はありませんが, so tadi kita dah belajar 予定. 予定, apa maksud 予定 guys? Cuba tulis dekat komen. Apa maksud 予定? 予定. Tadi ada keluar tadi perkataan 予定. Apa maksud 予定 guys? So ですよ、ナナさん。そう。予定 itu maksudnya plan yang plan lah. Saya ada rancangan hendak pergi, hendak buat. So dia kata, expert kata, yote yameru hitsuyo wa arimasen. Tak perlu, tiada keperluan. Hitsuyo tu perlu. Dia kata tak perlu hentikan, yameru hentikan. Tak perlu henti pun plan tu. Tak perlu cancel. Junbi ga taisetsu da to itte imasu. Kita dah belajar junbi tadi maksudnya persiapan. So dia kata junbi ga taisetsu. Persediaan tu penting. Okay, lepas tu yang ni last ayat Kaban no naka ni tabemono ya kusuri nado o irete避難する場所を調べてから行くように言っています。So, maksud dia apa? So, dia kata, kaban no naka ni tabemono ya kusuri nado o irete ke dalam beg. So, kaban tu bag. Tabemono ya kusuri nado. Makanan. Tabemono is makanan. Kusuri maksudnya ubat. Nado irete. Masukkan ubat, makanan dan sebagainya. Hinan suru basho o shirabete kara. So, hinan dekat sini maksudnya evacuation. Saya tak tahu bahasa Melayu dia. Konnichiwa minasan. Konnichiwa Asrafik. Dah habislah dah. Hinan suru basho o shirabete kara iku you ni itte imasu. So, dia kata, sila hinan suru basho o shirabete kara, selepas kita research tempat-tempat untuk evacuate tu, baru pergi. Yo ni itte imasu. So, dia agak parah jugalah. By the way, dia ada video. So, saya nak share sikit video dia. 今月20日に Sekejap, korang boleh dengar tak? 北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されてから初めての週末を迎えます。国は対象地域への旅行や帰省は制限しないとしています。そして専門家が重要だと指摘して。 Boleh dengar tak? Ke tak boleh dengar? Biasa TikTok boleh dengar kot. Boleh dengar Okay. Saya faham. Tak faham tak apa.
Tapi kita dengar bagi serap sikit bunyi bahasa Jepun る tu. のが滞在先での備えの確認です。琥珀の採掘体験ができる岩手県久慈市の観光施設。これがですね、今のところキャンセルになった申込書。後発地震注意情報が発表された後、予約のキャンセルが出ています。今年の大型連休は So dia kata dekat, saya tak tahu kat mana tah tadi. 国は対象後発地震 Mana tah? 注意制は田知市の観光施設。琥珀の採掘体験ができる岩手県久慈市の観光施設。 Oh, so dia kata yang ni adalah tempat melancong untuk melihat mineral-mineral yang I think mineral yang mine digali dekat Iwate. So yang ni dekat Iwate. So banyak diorang punya plan kena cancel sebab kes gempa bumi itulah. これがですね、今のところキャンセルになった申込書。後発地震注意情報が発表された後、予約のキャンセルが出ています。今年の大型連休は去年の同じ時期と比べておよそ 2.5 倍の体験予約が入っているということですが、施設は連休を前に影響を懸念しています。 So dia kata diorang punya reservation tahun ni is around 2.5 times lebih banyak lah. Around waktu yang sama banyak gila orang nak pergi tapi sebab gempa bumi tu cancel. 施設は連休を前に影響を懸念しています。 By the way kan, kalau korang tengok perkataan Canon, disebut Canon いるということですが、施設は連休を前に影響を懸念しています。 So Canon ni perkataan yang lebih formal daripada Shimpai. So Shimpai maksudnya risau, Canon pun maksudnya risau. Dia lagi apa kata orang tu? Lagi formal. 心配の中のゴールデンウィークではありますけれども、ぜひこちらの方の施設に来てリラックスして、楽しんでいただければ。 By the way, sekarang ni ada Golden Week. So Golden Week ni kalau korang tak tahu, Golden Week dekat Jepun ni adalah satu daripada April 29 ke awal Mei. Dia depend dengan masa, tapi dia campur empat cuti umum, iaitu hari Showa no Hi, hari Showa, hari Constitution, hari undang-undang, hari hijau, Midori no Hi, dengan Kodomo no Hi, hari budak. Dia empat ni campur 2 hari kerja cuti. I think dia satu lagi saya tak sure, maybe dia bagi sekali kot Golden Week. Kita panggil Golden Week. Agak famous kat Jepun. So Golden Week ni selalu orang nak pergi dating lah, nak sambut macam-macam benda lah. ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている青森県八戸市の蕪島です。明日から始まる祭りを前に高台への避難経路を示した看板を設置。bijak. ウミネコ So yang ni dekat Aomori dia kata. ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている青森県八戸市の蕪島。 So dia kata kat sini Umineko ni maksudnya burung seagull tu yang kita tengok tu. Hanshokuchi maksudnya kawasan habitat diorang. Kuni no tennen kinenbutsu ni shite. Dia adalah negara tu punya macam mana tempat natural. By the way, follow arigatou gozaimasu. Thank you for the follow. Siapa follow tu tak nampak. Sorry, komen asal. Dalam dia tempat ni adalah negara tu punya kawasan memperingati alam sekitar. So tennen dekat sini is shizen, alam natural. So dia adalah tempat memorial untuk memperingati nature. Macam tu. です。明日から始まる祭りを前に高台への避難経路を示した看板を設置。係員も配置する予定です。 So sekarang ni dekat Aomori sebab ada warning pasal gempa bumi besar akan datang. Dia letak papan tanda yang tunjuk arrow dekat mana nak pergi apabila ada gempa bumi besar, mana nak lari.
Kalau korang nak stay stay tengok je kan. Korang nak lari terus ke macam mana? Kalau Sese mungkin tak duduk rumah kot. Lari terus. Tak mau dah stay. Orang Jepun dia macam, okay, nah ni papan tanda, kita tunjuk dekat mana nak pergi guys. Korang berani ke nak stay rumah? Scary lah kalau Sese tak stay kot. Takut kan? Kalau orang kata, okay, nanti ada gempa bumi besar tau. Lepas tu ada orang letak papan tanda. Okay guys, ni evacuation punya tempat. Macam mana bla bla bla. Kalau Sese tak stay rumah dah, takut dah. Confirm tak pergi kerja dah. Lari terus naik pergi kan. Bawa kemah terus siap-siap. Weh, kalau Sese takut oh. Ni Kieru ada tanya soalan. Gempa bumi diorang kuat ke? Depend Kieru. Kebanyakannya tidak. Kebanyakan gempa bumi dekat Jepun tidak besar. Tapi, banyaknya orang hantar hadiah. Arigatou. Mecha gomensai. Gomensai. Arigatou gozaimasu. Banyak ada orang hantar nasi lemak, ada orang hantar cengkerang laut lah apa semua. Macam-macam orang hantar Terima kasih banyak-banyak. Walaupun bukan cengkerang laut betul-betul. So jawapan dia bukan tak kuat Jepun punya gempa bumi tak kuat. Sensei pernah. Saya join dua-dua Sensei. Oh mantap. Ni Ashrik yang lambat masuk tadi. Sensei pun nak tutup kelas ini. Sensei nak pergi TikTok tau. Okay, anyways, yang kelas ni Sensei tutup. Sensei akan jumpa. Kalau korang nak sambung tengok, Sensei tutup dekat sini. Sensei buat dekat TikTok Sensei lupa nak recording tadi. Hai, saludo minasang. Google Meet arigatou gozaimashita. Sensei sambung dekat TikTok. Mata ne. Okay, sorry. Saya sambung balik kat sini. Okay, kita tengok 夕日を楽しめることで人気の観光船。 So, basically yang dia nak tunjuk sekarang ni, disebabkan gempa bumi tu, tempat-tempat yang dia tunjuk ni affected. Tadi kita tengok tempat kita boleh tengok mineral yang digali dari di negeri Iwate. By the way, ini menjadi satu benda dekat museum by the way. Ada orang minat ke benda ni? Ada tak siapa-siapa nak tengok batu digali? Ada tak orang nak tengok pameran mineral galian? Sorry, saya tak apa sihat. So. Tak ada orang nak tengok Ada orang kata nak. Saya nak tengok batu Sensei. Bagilah saya nak tengok batu. Well, I mean, minat orang sore-sore lah kan. Sekati lah kan. Saya minat Sensei, sekati saya lah Sensei. Okay, so dia tunjuk ni tempat next. Dekat mana ni? Tadi kita tengok yang tempat seagull banyak tadi kan. So dia orang dah letak. So yang ni dia tulis Hinangdo. Hinangdo ni maksudnya jalan menuju ke tempat evacuation 避難経路を示した看板を設置。係員も配置する予定です。 So dia kata kakari mau haiti suru. Dia dah ready nak dispatch staff untuk bagi tahu sini keluar sini. Jadi saya kata tadi lah kalau saya dah belah lah kot. Saya dah tak duduk rumah dah. Tak boleh duduk rumah. Fikir tak lama lagi ada gempa bumi besar kan. By the gempa bumi besar datang dengan air sekali by the way. Segala macam elemen datang sekali Ada air, tanah, angin sikit. Scary nak stay. 夕日を楽しめることで人気の観光船。運航会社は今シーズンの営業開始を前に乗客 Okay, so dia kata 観光船。運航会社は楽しめることで人気の観光船。 Okay, 観光 maksudnya pelancongan. Okay, saya tahu mungkin ada yang kata bukan ryoko ke saya melancong. Ryoko is pergi melancong. Kanko is pelancongan. Tourism. So kita ada kanko sen, kapal pelancongan, kanko sen. Kanko chi maksudnya tanah kawasan pelancongan. Kanko setsu maksudnya infrastruktur pelancongan, contoh bangunan untuk khas untuk pelancong dekat area situ dia ada banyak kanko something. Kanko sha, orang yang datang melancong. Tapi usually kita jarang lah sebut kanko sha, kita sebut ryoko sha. Tsunami ke saya? Ya, dalam news ni dia orang umumkan ada tsunami sekali. Very scary lah. 運航会社は今シーズンの営業開始を前に乗客避難のマニュアルを改めて確認。こちらがですね、避難の経路になりまして、津波警 Dia kata, Kochira wa desu ne, hinan kero ni narimashite. Yang ini adalah nak pergi evacuate. Ini adalah map dia tunjuk.
津波警報が発表された場合は、乗客を港にある建物の5階のアリーナに誘導することにしています。So, diorang saya bila last korang dengar dekat Malaysia evacuation plan? Saya rasa kalau saya dengar evacuation plan dalam kapal terbang dan dalam wayang for some reason. Kan? Kalau pergi wayang kan, tengok wayang awal-awal 5 minit tu yang semua orang tak nak tengok tu. Dia orang kata, di sini tempat nak keluar exit dekat situ. Ini semua kalau dalam keadaan emergency sila keluar sini etc etc. Bahagian mana ni saya tak naklah belajar kat Jepun. Dia bahagian-bahagian ni kita tak sure. Kita tak sure di mana dia boleh berlaku. Tempat sensei pun ada dulu. Tapi jangan risaulah, so far orang yang duduk Jepun kawan-kawan sensei yang duduk di Jepun, kawan-kawan Malaysia yang duduk kat Jepun, diorang sangatlah rare dengar orang Malaysia mati sebab gempa bumi kat Jepun. Sangat-sangat rare. Sebab Jepun sebab diorang sangat bersiap untuk gempa bumi dengan tsunami. So most probably tak takut pun. Kat mall dah tak nampak pintu kecemasan je Malaysia. Betul. Tapi mesti ada punya emergency exit punya map. Rasanya itu part of the rules. So yang ni dia kata kalau dalam keadaan tiba-tiba tsunami ke gempa bumi ke kan, dia suruh berkumpul dekat bangunan ni, arena tingkat 5. Yang saya tak fahamnya, kalau ada chance gempa bumi dan tsunami, kenapa korang naik kapal? Kapal bukan bahaya kalau tsunami. I do not understand. Why do you need to go on ship? Tsunami kot. Tapi dia kata ada chance lah. I don't want to take that chance. Kalau ada chance tsunami berlaku dan saya atas kapal, very scary kot. Actually lagi selamat ke kalau atas kapal? Mungkin kita kena bawa ke darat kot. Tak sure. 災害っていうのは本当にいつ起こってもおかしくないので、正しく判断をできるように努めていきたい。So dia kata, which is betul lah juga dia kata kan. Dia kata, 災害はいつ起こってもおかしくない。正しく判断できるように努めていきたい。So dia kata, bila 災害ni bencana lah. Bencana bila-bila berlaku pun tak pelik lah. Dia kata, maksudnya bila-bila boleh berlaku. So, 正しく判断できるように努めていきたい. So dia kata, supaya dia boleh melakukan keputusan yang tepat apabila emergency tu jadi,努めていきたい. Dia nak work on that lah. Kejap guys, coba baca. 今月20日の三陸沖での大地震を受けて国が発表した北海道三陸沖後発地震注意情報。呼びかけの期間は27日月曜日までですが、対象地域への旅行や帰省については制限するものではないとしています。So, dia orang buat keputusan. Dia kata memang ada gempa bumi yang besar. Actually hari tu macam saya cerita tadi, saya tengah call klien dekat Jepun. Tiba-tiba dia kata, dia kata gempa bumi. Betul, lama gempa bumi. Dia kata, besar gila gempa bumi tadi. Saya rasa akan masuk news. Betul-betul masuk news. Pandai dia. Tahu juga dia. Saya cakap, betul juga. Saya terus teringat klien Jepun tu. So, dia kata kat sini, walaupun dia adalah gempa bumi yang besar, tapi tidaklah sampai ke tahap diorang mengehadkan perjalanan ke negeri-negeri tersebut dan mengehadkan pelancongan. Dia tak mengehadkan pelancongan ataupun travel ke negeri tersebut. Tapi kalau nak pergi juga, sila buat persiapan. 災害時の避難に詳しい専門家は、出発前や移動中に滞在先のハザードマップを見て、津波の浸水想定地域や避難場所などを調べておくこと。This is what yang saya sangat tabik dengan orang Jepun lah So kata taizai saki no hazard map no kakunin. Basically dia ada hazard map ataupun peta bahaya yang dia akan tunjuk area mana yang dijangkakan. Dia kata tsunami no shinsui sote chiki kadoka. Dia expect dekat tempat tu akan banjir sampai ke tahap dalam bahaya. Dia dah buat satu mapping di mana dia orang expect tempat tu akan berlaku. Bila tsunami jadi, tempat tu akan didalami dengan air.
Jadi diorang kena lari daripada situ. Dan dia dah map out kawasan untuk diorang evacuate. Sensei sangat respect lah orang Jepun buat macam ni. Amazing lah bagi Sensei. Kira sebab kalau atas kapal kita terapung kot, maybe lah. Maybe. 小さなポーチを用意し、必要最低限の持ち出し品を入れておくことなどが重要だと指摘しています。そう。Yang nombor 2 pun dia kata 小さなポーチに必要最低限の持ち出し品、食料品、携帯トイレ dengan 上皮薬など。So dia kata bawa satu small pouch 必要最低限の持ち出し品. Maksudnya benda yang perlu, sangat-sangat perlu tapi dalam bentuk kecil je. Macam minimalis. Contoh macam dia kata makanan sikit, ketai toilet. Ketai toilet kejap. Dia kata toilet portable. I don't know what that means. Kejap, saya kena cari sekejap. Mungkin dia buka, dia lipat. Buka-buka jadi macam tampoi ke apa, saya tak tahu. Oh, apparently this is it. Ketai toilet apparently, contoh ni. Apparently ini adalah ketai toilet ya. I do not know how people use this. Dia kata jose kodomo ga tsukai yasui. Perempuan dengan budak-budak senang guna. Laki susah guna ke? Ni adalah sexism. Ni adalah satu bentuk penindasan ke atas lelaki. Konnichiwa sensei, konnichiwa Aru-san. Konnichiwa Ayen. Ayen, apa khabar? Genki desu ka? Ni adalah satu bentuk sexism ke atas lelaki ya. Sensei dah tak mahu feminism, sensei nak meninism. Memperjuangkan hak lelaki supaya ketai toilet ni ada danse juga. Dia ada jose dengan kodomo sahaja dia tulis kat sini. Ini tak adil. Saya tak tahu apa maksud. By the way, maybe I guess kencing or berak dalam tu and then tutup, buang, I think is what it is. Oh, dia ada manual lagi apparently. Oh, sorry. Minimaru. Sorry. Minimaru ni. Dia kata minimal toilet. Okay, that is something yang saya tak expect saya nampak. Fast now. Akeru, buka fastener. Ukekuchi no takai hou o mae ni shi, kyokubu ni ategau. Oh, saya first time belajar perkataan ni. Kejap. Contoh benkyou shimasu ne. Dia kata ategau. Saya tak tahu apa ategau. Ategau ni apa? Ategaimasu. Ategau. To supply, to allocate. Oh, by the way, website saya guna ni Kanshudo. Kanshudo ni kita boleh buat kita punya collection perkataan yang kita nak hafal sendiri. So saya tekan bintang ni kan, and then saya boleh study dekat mana tah? Saya dah lama tak buat ni sebenarnya. Flashcard kot. Flashcard, buka, pergi kita punya favorite yang saya bintangkan tadi, dia akan keluar kat sini. Okay, and then saya learn. Kalau saya learn nanti, dia akan keluar tu nanti. Yang perkataan tadi tu. By the way, saya lupa dah perkataan ni. So, saya belajar macam tu. Guys, saya belajar juga guys. Okay, walaupun saya mengajar, saya belajar bahasa Jepun juga. Thank you very much. Okay, dan Kanshudo ni, dia berbayar. Dia bayar 40 lebih ringgit sebulan. Mahal tapi berbaloi lah untuk belajar. Please, belajar bahasa Jepun juga guys, jangan lupa. Ilek sensei kata Hidayat. Siapa Hidayat ni? Mesti tak handsome punya. Genki desu ka sensei? Genki janai desu. Tak sihat. Saya demam sikit. Tengok. Saya ada rambut panjang dah. Dia nampak macam samurai. Cool lah sikit guys. Come on lah bro. Saya dulu kerja kan for cut kat sini. Apa kita panggil tu? Undercut. Undercut kat sini. Bagi nampak macam handsome professional sikit sekarang ni. Dah berterabur dah guys. Sensei wa doko desu ka? Sensei sekarang ni dalam rumah. Di atas kerusi. Ada Harambe masuk Hai Harambe. Okay, so yang ni Kanshudo saya. Okay, so ketai toilet Saki Konkaiこういった情報が出て Kejut sensei muka dia muncul kat situ. What the heck? Mana saya expect? Kenapa dia tiba-tiba keluar muka kat situ?
Tak ada warning Dia kata, oh by the way, ada seorang nak bercakap kat sini. Sorry, saya sekejut je. 津波の浸水想定地域や避難場所などを調べておくこと、小さなポーチを用意し、必要最低限の持ち出し品を入れておくことなどが重要だと指摘しています。今回こういった情報が Kenapa bukan dia tiba kat situ? Saya tak boleh lah. Kenapa dia tiba kat situ? Terkejut je. Tak ada warning Okay, sorry. So dia kata Tohoku Daigaku Saigai Kagaku Kokusai Kenkyusho. So dia orang yang berada dalam research laboratory, international research lab, scientific research lab. Sorry, bahasa Jepun ni dia terbalik. Disaster Scientific International Research Lab di University Tohoku bernama Sato Shoura kan? Contoh wakaran. So dia is a doctor, expert lah. 出てることを、きっかけチャンスにしていただいて、外出旅行でも今回こういった情報が出ていることを、きっかけチャンスにしていただいて、外出旅行でもその先でも備えていくんだという気持ち意識を持って、実際に行動にしていただきたいな。So dia kata menggunakan bencana ini kita gunakan ini sebagai satu peluang untuk revise balik kita punya cara-cara nak survive emergency apa semua tu, which is to me very good. Saya macam wow, amazing juga Jepun ya. I mean, I learn new things every day about Jepun. Tapi of course Jepun pun dia ada cerita-cerita sedih dia. Sebab hari tu saya ada baca news tau. Cerita dia ada seorang budak lelaki ni pergi sekolah. Tiba-tiba hilang. Berapa hari tu hilang. Orang duk cari. Jumpa tinggal mayat. Meninggal. Okay. Yang paling pelik. Bukan pelik lah. Yang paling darknya. Yang bunuh anak dia tu adalah ayah dia sendiri. Sekejap guys. Contoh nanti. Hai. Gomenasai. Kita tengok news sambil tu kita hafal lah sikit guys. So rupa-rupanya yang bunuh anak dia tu, yang bunuh lelaki tu, budak lelaki tu adalah bapak dia sendiri. Dan bapak dia mengaku. So tak tahulah kalau yang mengaku tu sebab bapak dia nak melindungi orang lain ataupun memang bapak dia sendiri yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Very dark story lah. That's what you get in Japan. So Jepun dia tak semestinya semua best lah guys. Okay. Actually saya nak baca satu lagi. Yang best kalau boleh ada apa tu? Ada video sekali. Best sikit bagi kita tengok kan. Kita boleh translate sama-sama. Okay, so news kali ni adalah Mobile battery hikouki no naka de tsukau koto ga kinshi ni natta. So mobile battery ni mobile battery which is power bank lah. So power bank orang Jepun tak sebut power bank. Tidak, Jepun tidak sebut power bank dan tidak juga menggunakan ginkgo. Okay, dia kata dia bapak kandung ke tidak bapak kandung apparently. Bapak kandung ni mungkin ada mental issue. And bapak kandung dia ikut sekali search party tu. Buat macam mana anak saya? Tapi sebenarnya bapak dia yang buat. Memang dark story, big dark stories tu. Anyway, saya kata mobile battery hikouki no naka de tsukau koto ga kinshi ni natta. So power bank dalam kapal terbang tsukau koto ga kinshi ni natta telah menjadi larang untuk guna dalam kapal terbang. Ni dulu ada story lah, ada berita kata yang power bank meletup dalam kapal terbang.
So disebabkan itu orang dah start berhenti gunakan power bank dalam kapal terbang, dan ada certain airlines yang telah menghentikan penggunaan power bank. Okay, saya baca cepat kat sini sebab saya nak tengok video dia. リチウムアイオン電池を使ったモバイルバッテリーから火が出る事故が続いています。Dia kata sedang bersambung kejadian-kejadian, aksiden iaitu keluar api daripada power bank yang menggunakan bateri lithium ion. So denci ni bateri lithium ion is lithium ion. So dia orang sebut ion jadi ion, guys. このため国は飛行機の中でモバイルバッテリーを使うことを禁止しました。So dia kata disebabkan ini negara telah melarang penggunaan power bank di dalam kapal terbang. 24日から飛行機の中でモバイルバッテリーを使ってスマートフォンなどを充電することはできません。Dia kata bermula 24 hari bulan ini di dalam kapal terbang menggunakan power bank, smartphone など充電することはできません。Tidak boleh lagi 充電 charging. So 充電する tu charging Orang Jepun tak sebut charging tak. Charge bukan. Charge tu jadi ni, guys. Charge tu jadi macam ni. Ini charge. Itu charge Siapa minat charge kat sini? Ada orang minat charge? Saya kalau charge, saya akan beli jasmine grapefruit tea. Oh, yang tu memang sedap. Angel-san, konnichiwa. Sashiburi desu. Saya, kata Kieru, ada orang minat charge dekat sini. Dia kata, hikoki no konsento de mobile battery juuden suru koto mo dekimasen. So, dia kata tidak juga boleh charging power bank menggunakan hikoki no konsento. Saya sampai sekarang tak faham kenapa plug dalam bahasa Jepun sebut konsento. Saya tidak memahami. Konsento ni maksudnya plug yang lubang tu. So menggunakan plug kapal terbang tak boleh lagi charge power bank. Charge power bank tak boleh, guna power bank untuk charge pun tak boleh. Bermula 24 hari bulan. Yahoo, Angelaさんが言ってくれた。ありがとうございます。注目してくれてありがとうございます。それから東京の羽田空港ではモバイルバッテリーのルールを説明する案内を出していました。それから dekat Tokyo punya airport Haneda, mobile battery no rule を説明する案内を出していました。Dia orang dah keluarkan satu guide yang menerangkan rule mengenai power bank. Actually guys, saya just nak a moment. 今日授業ありますか？毎日授業あります。今40人目です。40人目の学生一応獲得はできた。Just one thing guys. Can we appreciate betapa cepatnya sensei translate ni bagi bahasa Melayu? Just take some moment of silence guys. Boleh tahan juga sensei. Sensei berbangga sikit lah. Sensei boleh translate cepat. Namanya macam mana dapat student banyak macam tu? Ads. 広告使ってますから。アンジェルさん。ね、今先生は私の仕事ね、広告に関わっている仕事だから、広告の使い方などは勉強させてもらっています。だから、その広告の使い方を今、ビジネスに使おうとしています。はい。以上です。まあ、こういうライブとかしたりすることによって学生増やすこともできるんで、まあ、ライブしていただければ、なんとかね、気配を増やす、公な気配を増やす、menaikkan jumlah public presence is very important. Kalau nak menambahkan student. ごめんなさい。皆さん、続きにします。空港にいた人は不便ですが、火事が起こっているので仕方がないと思いますと話していました。それがorang yang berada di airport, 不便ですが、inconvenience. Tapi dia kata, 火事が起こっているので仕方がないと思います。I think, 仕方がない。Tak boleh nak buat apa-apa sebab 火事が起こっている。Sebab kebakaran sedang berlaku. Dia kerap berlaku disebabkan
パワーバンク、モバイルバッテリーです。と話していました。はい。以上となりますが、kita nak tengok video sama-sama. Jom tengok video. さあ、週末や大型連休の旅行や帰省で飛行機を利用する方は注意が必要です。はい、モバイルバッテリーから火や煙が出る事例が相次いでいることを受けて、国土交通省は今日から航空機内での使用を禁止しました。Kejap. Follow ありがとうございます。Siapa follow tu? Siapa follow? Bagi tahu sekarang. Siapa follow? Oh, Daru 013 ありがとうございます。Follow ありがとうございます。Yang lalu-lalu ni, baik korang follow sekarang. Kalau tak sensei. Assalamualaikum bang, sebutnya abang baca. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daru 013. Kojira koso arigatou gozaimasu. Kalau Daru sang nak belajar macam mana sensei belajar, follow sensei. Okay? Follow. Ajar saya bang, baru seminggu belajar Jepun. Sensei ajar tapi ajar berbayar lah. Sensei buat kelas berbayar dan kelas percuma juga. So macam ni kita buat live. Sensei buat live setiap hari 12 sampai pukul 1, tapi minggu depan Sensei tak buat sebab Sensei kerja. 2 minggu hadapan Sensei buat setiap hari. Nanti IDM nak tanya soalan. Hai, dozo. Konnichiwa, Marco-san. Allahu Akbar. Okay, Daru 013. Banyak lagi masa nak belajar. Kalau baru seminggu belajar bahasa Jepun, banyak lagi masa untuk belajar. Jangan risau. Don't sweat yourself. Tapi. Kalau nak belajar bahasa Jepun, ingat ni. Saya bagi tips ni. Ingat ni. Elakkan kelas yang terlampau bagi... Bukan terlampau. Yang bagi kerja rumah menulis sahaja. Elakkan. Sebab saya tahu kebanyakan orang nak belajar bahasa Jepun adalah supaya boleh pandai bercakap bahasa Jepun. So, bila dia boleh pandai cakap bahasa Jepun, dia macam, wah, coolnya. Ataupun, bolehlah mengorat awet bahasa Jepun. By the way, saya nak beritahu juga, nak dapatkan awet Jepun bukan perlu bahasa Jepun. You just have to have the riz. The riz kena ada. Kena pandai mengorat, itu je sebenarnya, guys. Mitos. Nak awet bahasa Jepun, kena belajar bahasa Jepun adalah satu mitos. Saja nak bagi tahu. So kembali pada cerita yang saya nak cerita tadi. So bahasa Jepun ni simple je. You have to keep on pakai. Okay. Belum ada berita ke sensei? Berita yang saya baca, selain daripada berita yang saya baca ni tak ada. Kalau berita nak pergi Jepun tu saya dah tak tahu dah. Ima shiranai desu. Nani mo wakaranai, wakarimasen. Sudah tiada info dah dekat sensei. Saya ada info dah. Nemu date no anata. Sensei mesti tahu. はい、じゃあすいません、続き。持ち運び